Hai, pernah tak rasa belajar tu susah, membosankan atau susah nak faham? Tapi sebenarnya ada cara yang lebih mudah dan seronok. Jom tengok. Aku dah baca banyak kali. Tapi kenapa masih tak ingat? Hello. Hello, awak. Suara apa tu? Kenapa awak menangis? Macam mana dia tahu saya menangis? Hai. Apa tu? Kenapa dia bercakap dengan saya? Bangunlah. Hai. Saya boleh bantu awak? Hai, saya Becky. Jom kita selami dunia digital. Banyaknya benda-benda menarik. Wah! 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 Oh, macam ni rupanya. Bila tengok contoh dalam video, baru senang nak faham. Yeay! Senangnya belajar bila ada bahan digital. Lebih interaktif, lebih cepat faham. Jadi, kalau kita menggunakan bahan digital, belajar akan jadi lebih seronok dan mudah. Teknologi memang boleh membantu kita untuk berjaya. Jom manfaatkan teknologi untuk masa depan kita.